Trade-in kereta masih ada loan boleh. Terlalu boleh Hazli. Yang tak boleh, kalau kau pergi trade-in kereta yang ada loan ni, ini sebab tu ramai orang tanya soalan macam ni. Trade-in kereta yang masih ada loan. Aku tahu dah masalah apa kat sini. Dengar betul-betul. Kalau kau nak trade-in kereta dekat Proton, kau nak beli kereta Proton baru, dengar betul-betul Siapa nama tadi? Hazli. Kau pergi kat Proton tu salesman akan hantar kereta tu kepada Karu, ataupun Mai Tukar, ataupun Mai Gegar, ataupun Kak Tum. Apabila hantar kereta tu kepada Kak Tum, senang cerita, kereta masih ada hutang. Contoh, MC2 tahun 2020. Kereta tu diambil oleh mereka adalah dalam sekitar 16,000, 17,000. Saya bagi tahu terus. Memang saya tahu harga mereka ambil. Katalah dia ambil kereta kau tu 16,000. Hutang yang ada tu masih lagi adalah 16,000 juga. Nampaknya macam boleh buat, akan tetapi tak boleh buat, tak boleh jalan. Kerana apa? Kerana mereka apabila kau trade-in dengan salesman akan hantar kepada platform ni. Platform ni akan charge kau processing fee RM750 satu kereta. Siapa yang tangguh processing fee ni? Engkau lah Hazli. Mampu kerah, aku lagi kena. Aku nak jual kereta, nak ambil kereta baru. Kenapa dia orang nak charge aku? Itu soalannya. Yang kedua, apabila dia charge kau 750, hutang kau ada lagi 16,000. Harga dah ambil ngam 16,000, hutang pun ada 16,000, settlement pun 16,000 ngam. Yang kedua, apabila jadi kau nak bayarlah RM750, kau ambil lah kereta aku 16,000, aku nak settle, aku nak ambil kereta baru. Contoh, kau nak ambil MC3. Tiba-tiba nak settlement ni, satu lagi charge yang dikatakan akan diumumkan setelah sale to close. Kau close dengan tempat lain, Proton ataupun Pro 2, kereta baru nampak close, tapi salesman tak cerita sehingga kau dah sign, kau dah bayar booking, loan dah dulu, kau akan bayar 750 untuk processing fee. Kepala kakak yang kedua, settlement tadi 16,000 settlement tu, Kak Tom ke Kak Tam ke akan menggunakan duit dia, fund dia untuk pergi settle dekat bank CMB contoh. Upah settlement tu ada yang 500, ada yang 600. Kita cap atas 600 contoh. Maka kau kena bayar pula 750 dengan 600. Berapa? Dah 1,300 kan? Mampu kerah. Kena lagi aku. Lain kali kau jangan pergi tempat lain. Kau datang sini. Kau nak beli kereta baru. Sini. Ni nombor dia. Dan yang ketiga, ini paling parah lah. Ada yang charge tukar nama, dia charge kau. Ada yang charge inspection, dia charge kau. Ada. Kalau tak ada, tak apa. Tapi paling tidak pun kat sini kena 3 ke 500. Maka proses untuk trade-in, nak ambil kereta baru, kau kena bayar pula. Kepala kakak ni 700.5. Campur kepala kakak yang kedua 500. Campur kepala kakak yang ketiga. Untuk kata tukar nama, tampering dan purpose semua sekali, dia charge kau 500. Almost 1,500. Maka untuk menyelamatkan kau kerugian, ketidakberuntungan yang berlaku kepada deal ini, lupakan yang lain. Kau jumpa Cik Din kan ada. Kita tak akan charge kau processing fee. Untuk beli kereta, sebenarnya tak payah nak charge. Untuk buat settlement, aku dah ada duit, bolehlah aku charge. Konon-kononnya bank bagi kau duit, bank charge aku charge kau. Tapi tak tergamak di hati ini nak charge kau yang telah membagikan satu bisnes kepada kita. Tak tergamak aku. Tak sanggup lagi aku nak charge kau. Tak sanggup. Yang ketiga, memanglah tukar nama tu aku kena buat, tapi there is a charge dan aku pun tak sanggup nak charge kau, Hazli. Maka ketiga-tiga ni dengan saya tak payah charge. Hutang kau dah 16, Karo ambil 16, Mak Kak Tom ambil 16, kau bagi jumpa aku tetap dengan 16, tak ada potong-potong lagi. Kau tetap di hati, kau tetap happy. Kalau kat sana kau tetap kena bayar lagi. Lepas tu kau kena larilah. Jumpa saya, nombor ini, nak beli kereta baru Proton. Jajang dengan saya lebih banyak daripada mereka. Terutamanya petrol percuma sebulan. Tengok video saya, petrol percuma, payung semua itu semua ada. Apa yang anda nak. Yang paling penting,
Kalau ada rebate, aku reveal kepada kau, kau layak dapat rebate. Kalau tak ada, kau jangan dengar cakap mereka. Kau kena jumpa yang sales boss. Is better than salesman. 012 34 000 34.